Hai sis, RM1,000 untuk sis. Oh, Mia Adriana kan yang dalam drama tu. Oh yes. Rezeki Cahaya jumpa sis dekat sini. Cahaya. Tengah mengandung ke? Ya, saya 8 bulan sekarang. Oh ya ke? 8 bulan tapi rajin sangat berjalan ya. Ada masa tak? Ada masa untuk apa? Untuk interview. Interview. Boleh. Apa rahsia kulit cantik sis? Boleh tanya-tanya skincare tak? Pakai apa? Oh, kalau skincare tu saya agak memilih lah because it has to be pregnancy safe. From serum tu I pakai Decorte, toner I pakai Guerlain, Facial wash? Ordinary, sunscreen Agustinus Bader, and of course brightening sheet mask from Skintific. Sheet mask. Biasa kalau mommy pregnant ni mereka akan pakai basic skincare je. I memang suka complete routine sebab dari dulu lagi I amalkan sheet mask tu memang kena ada. Yeah, so it's very good for to apply makeup afterwards. Ya, sebab makeup sis pun memang cantik. Boleh tak spill makeup Baik. pula lah? I use a pink cushion from Skintific. For blusher is Dior. My lip gloss is Hourglass. Mascara? Banyak. Mascara I is a Korean brand. Lupa dah nama dia. Cantiknya. Kalau untuk body care? I use Aesop. Kalau untuk perfume? Sebab sis wangi sangat. Ikut mood perfume tu pakai apa. But as for now, I love Empadia from BDK Parfum. Thank you so much dah sudi saya interview sis. Cahaya nak bagi sis RM1,000. Banyaknya duit. Betul, You know betul. what? Simpan duit ni, I nak bagi you something, okay? My sheet mask. Oh my God. The brightening sheet mask from Skintific. Biasa saya yang bagi dekat orang. Kali ni saya dapat hadiah. So macam mana RM1,000 ni? Simpan lah. Nanti Cahaya bagilah untuk diorang yang tengok video ni. Thank you so much sis. Okay, bye. Baik sangat-sangat. Bye.